Tak jual popcorn dah ke? Alamak, takkan nak jual popcorn kat sini. Tak, kita jual sabun Lones, kita jual Baba Break, kita jual monk fruit, kita jual inhaler. So kalau korang berada dekat Putrajaya ataupun siapa yang nak datang kat sini, datanglah. Sebab sini tenang gila. Dia tak panas pun. Dia bukan outdoor, dia indoor. Macam-macam brand ada dekat sini. Macam-macam brand ada dekat sini. Di dalam macam ni je. Kita berdekatan dengan Booth Sometime. Lepas tu kat sini ada apa? Rika eksklusif. Berdekatan juga dengan kita punya stage. I love you sayangku pula. I love you pula dah. Dengar suara saya dah. Sebab sound dia tertutup bawah ni. Jumpa tak Jo? Jo dekat sini ke? Kat sini pun kita ada sambal syuib dengan wati, sambal hitam. Puasa tak puasa lah. Apalah soalannya. Kalau tak puasa pun kita cakap puasa. Suara tenggelamkan sebab sound kita tertutup dekat bawah. Saya nak stand phone. Ini Allah Ta'ala perintah agar nafsu itu dilaparkan siapa-siapa tahu. Siapa siapa tahu Allah akan kuatkan. Siapa tahu sesungguhnya kuatkan nafsu kau adalah Tuhan. Aku tahu nafsu sepatutnya dalam. Mana ni? Ni Anjung Syawal Festival Ramadan dekat Putrajaya. Dia berdekatan, dia depan mahkamah kehakiman. Tambah pula sekarang. Panggil baik dah. Kalau belum puasa. Dia tak boleh lah nak live saja. Dia kena restrict. Kurang pun dah ni bang. Aduh, perut saya berung-berung dah. Berung dah ni. Pun esok korang jangan lupa masuk lah kita pukul 2 petang. Petang saya lah bersama Dr. Farah. Tapi jangan kita rangsang nafsu orang tersebut yang main-main. Sebab sebulan ke dekat sana, ya, sampai 19 Mac. Aduh, gastrik lah. Dia macam dah. Sebab bulan lain dia tak buat, bulan puasa. Patut perempuan. Betul nak buat kipas dekat ruang kaca. Panas. Lepas kita kat Hello. Kak Jo buka tapi saya tak tahu. Dia dekat sini juga ke? Sebab saya pun tak jalan habis lagi ni. Saya sampai tadi saya stop kat sini dulu. Saya shoot content saya apa semua. Bila pandang sebab kena kereta dekat jalan raya. Kita boleh nampak bayang-bayang macam ada air depan. Mata dah lain tau dia pandang. Kat sini sekarang ni Ustaz Samsul dekat ada. Dia tengah memberikan ceramah. Depan dengan jarak letaklah sejauh mana. Dia orang je klinik air saya tak tahu. Sumpah saya tak tahu. Saya sendiri aja. Saya sendiri aja. Hai. Tenggelam lagi ke suara saya? Okeylah guys, saya saja nak buat live. Bye. Selamat berpuasa.